Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat sandwich telur. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okay, ni kita ada telur yang dah kita rebus. Jadi kita nak buat sandwich telur, kata bahan utama dia ialah telur rebus lah. Ni saya buat dalam 4 biji dah. Nampak 4 biji je telur ni, nampak sikit je. Tapi bila kita hacurkan telur kita ni, dia akan jadi banyak lah. Kalau roti kita tu, satu plastik tu dekat-dekat nak habis kalau kita buat ni dah. Ni kita nak hacur-hacurkan guna sudu garpu lagu ni lah. Telur tu kalau boleh kita rebus biar kuning dia tu biar betul-betul masuk. Jangan kata masih lembek lagi tu, tak boleh lah. Nanti sandwich kita tu takut dia cepat basi dah. Biar kata kuning kita tu dia betul-betul masuk, betul-betul kering. Lepas tu kita masuk ke mayonis. Mayonis ni ikut nak masuk banyak mana. Saya buat ni tak ada suka teh lah. Kira kita main agak-agak, main capok-capok je deh. Ni kita ada lada hitam. Lada hitam ni kita tumbuk sendiri di rumah. Kita beli lada hitam biji-biji tu kita tumbuk baru sedap. Lepas tu kita masuk ke sedikit saja garam. Jangan banyak garam tu dah. Nanti sandwich kita tu dia rasa masing. Dia tidak sedap lah kalau sandwich rasa masing. Lepas tu kita akan gaul dulu. Bagi sebati. Kita tengok apa yang kurang. Macam saya ni, saya nak tambah lagi lah mayonis ni dah. Sebab nampak macam kering sikit. Tu kita buat sendiri ni boleh letak macam-macam. Ni saya letak lagi sedikit sebut lada hitam. Sebabnya kita nak makan pedas. Bila dia pedas tu, orang kata naik selera lah sikit. Lepas tu tambah lada hitam ni, dia wangi dah. Dia wangi, dia jadi sedap sandwich kita tu. Lepas tu ni hasil dia dah. Hasil iti sandwich kita ni lah. Nampak saya buat ni, kata lembab-lembab basah gini. Kalau kering kurang mayonis, dia tidak sedap juga. Lepas tu kita sediakan roti tu lah. Roti yang macam saya tunjuk ni. Kalau awak nak buai bahagian tepi dia tu, kerak dia tu, boleh je buai. Macam kita nak makan di rumah ni, tak payah buai pun tak apa. Kalau buai tu takutnya membazir. Tapi ada je kalau orang buai dia, orang kata dia kreatif ke, dia boleh buat puding lah apalah pula. Macam kita nak makan di rumah baik, orang kata tak payah buai lah. Ni dah. Lepas tu kita ambil roti satu keping lagi, kita tampal lah dia, tutup dia tu. Kalau awak nak buat macam kata 3 keping roti pun boleh juga. Letak pula iti telur kita ni. Jadi 3 keping roti. Tu boleh kepada kita lah. Ya, kata ikut kreativiti masing-masing. Ni saya buat kata 2 keping roti gini je lah. Tapi iti tu kita letak banyak-banyak. Macam kita nak makan di rumah kan, memang puas hati lah buat sendiri. Nak letak banyak mana pun. Ni dah kita kepit dengan roti balik. Ni lepas tu kita nak potong ikut kreativiti masing-masing lah. Macam kalau biasa orang jual dia potong 2 lagu ni je. Macam kalau kita makan di rumah ni bolehlah potong 4 lagu ni. Boleh makan ramai-ramai. Tapi kalau saya memang saya suka sangatlah sandwich ni. Kata kalau 2 keping roti ni memang tak cukup. Memang sedap dah. Tambah-tambah kita buat sendiri, boleh ikut cita rasa kita. Inilah hasil roti sandwich kita. Nak buat sangat-sangat mudah, tak perlu banyak bahan, tapi kata rasa tu dia sedap. Kalau kita jenis nak buat suka buat sarapan untuk anak kita bekal pergi sekolah, awak boleh cuba buat sandwich. Sebabnya nak buat dia tu cepat dah. Ni nampak tak saya potong ni. Kalau nak potong ni, cari pisau hok tajam. Kalau guna pisau tupuh, nanti roti kita tu dia tak comel lah potongan kita. Ni saya nak susah ke dalam bekas. Memang kata 4 biji telur tadi, memang dapat banyak. Walaupun kita letak penuh-penuh iti tu, memang boleh banyak dah. Kalau awak nak buat niaga pun, saya rasa orang kata untung. Sebab sandwich kalau duk orang jual ni, harga dia mahal. Memang tidak murah lah harga sandwich ni. Kalau satu pack tu, RM2.50. Rasa sandwich ni dia rasa macam lemuk-lemuk gitu. Sebab kita letak mayonis ke. Dia ada rasa manis-manis mayonis, lemuk telur, lepas tu rasa pedas lada hitam, wangi dia tu memang sedap. Memang tak kata tak menyesal lah kalau cuba resepi ni dah. InsyaAllah lah kalau kita buat berniaga pun orang kata laku dah. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.